Pernah tak anda terfikir siapa yang tentukan harga emas? Ramai yang fikir ada pihak tertentu yang sengaja naikkan harga. Tetapi sebenarnya harga emas tidak ditentukan oleh satu negara atau satu syarikat. Ia bergerak mengikut permintaan dan penawaran seluruh dunia, sama seperti mata wang dan komoditi lain. Setiap saat, ribuan transaksi emas berlaku di pasaran antarabangsa. Bank, pelabur, pengilang barang kemas, syarikat pelumbungan dan pengguna biasa semuanya membeli dan menjual emas. Apabila permintaan meningkat, harga naik. Apabila permintaan menurun, harga bergerak turun. Itulah asas pasaran terbuka yang membentuk harga emas secara global. Harga emas juga dipengaruhi oleh kekuatan dolar Amerika. Emas didagangkan dalam US dollar, jadi bila dolar menguat, harga emas biasanya turun. Bila dolar melemah, harga emas kembali naik. Faktor seperti inflasi, perang, krisis ekonomi, perubahan kadar faedah dan keyakinan pelabur juga memberikan kesan. Dan semua ini berlaku secara serentak di seluruh dunia, menjadikan harga emas sangat susah dimanipulasi oleh mana-mana pihak. Jadi bila anda lihat harga emas naik atau turun, ia hanyalah refleksi kepada keadaan ekonomi dunia yang sentiasa berubah. Peranan kita sebagai penyimpan ialah memahami trend, menabung secara konsisten dan gunakan emas sebagai alat pelindungan nilai jangka panjang. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.